Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru yang saya hormati, seterusnya hadirin sekalian yang saya muliakan. Berdirinya saya di sini bukan sekadar menyusun bicara, bukan sekadar melontarkan kata-kata indah, tetapi untuk mengajak seluruh warga dewan menghayati satu warisan yang menjadi nadi kepada keamanan negara. Warisan itu ialah rukun negara. Hadirin yang budiman, izinkan saya mengajukan beberapa soalan. Apakah artinya sebuah negara yang megah dengan bangunan pencakar langit jika rakyatnya saling bermusuhan? Apakah gunanya kemajuan teknologi jika adab semakin terhakis? Apakah maknanya kemerdekaan jika perpaduan semakin rapuh? Sesungguhnya, bangsa yang hebat bukan diukur pada ketinggian bangunannya, bukan pada kecanggihan teknologinya, tetapi kepada keutuhan perpaduan rakyatnya. Menyedari hakikat itulah, selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969, lahirlah Rukun Negara sebagai pedoman untuk menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Rukun Negara bukan sekadar 5 prinsip yang dilaungkan ketika perhimpunan, bahkan merupakan falsafah hidup yang perlu dihayati sepanjang zaman. Pada hari ini, izinkan saya menghuraikan 3 prinsip yang menjadi tunjang kepada keharuan negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin sekalian, prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan asas kepada pembentukan insan yang berakhlak mulia. Walaupun rakyat Malaysia berbeza agama dan kepercayaan, kita berkongsi nilai yang sama, iaitu menghormati sesama manusia, berlaku jujur dan menghindari kezaliman. Bukankah setiap agama menyuruh kepada kebaikan? Bukankah setiap kepercayaan mendidik manusia supaya saling mengasihi? Oleh sebab itu, kita hendaklah menghormati rumah ibadat, menghargai kepelbagaian budaya serta mengelakkan sebarang bentuk penghinaan terhadap kepercayaan orang lain. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Nilai ketuhanan perlu dipupuk sejak kecil agar lahirlah generasi yang berintegriti, beramanah dan berbudi pekerti. Jika setiap rakyat menghayati prinsip ini, nescaya gejala rasuah, penipuan, kebencian dan perpecahan dapat dibendung. Sesungguhnya, keamanan sesebuah negara bermula daripada hati manusia yang dipenuhi nilai ketuhanan. Hadirin yang dihormati, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Dalam sejarah tamadun Melayu, institusi raja menjadi lambang perpaduan dan kedaulatan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita bukan sahaja perlu menghormati raja perlembagaan, malah wajib mempertahankan maruah negara. Namun, apakah makna sebenar kesetiaan? Kesetiaan bukan sekadar berdiri tegak ketika negaraku berkumandang. Kesetiaan bukanlah sekadar mengibar jalur gemilang pada bulan Ogos. Sebaliknya, kesetiaan dibuktikan melalui tindakan. Sebagai generasi pewaris negara, kitalah yang akan menentukan wajah Malaysia pada masa harapan. Kitalah yang akan mencorakkan perpaduan. Kitalah yang akan mempertahankan keamanan. Kitalah yang akan membawa Malaysia ke pesada dunia. Bak kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Oleh itu,
Cintailah negara bukanlah sedengan kata-kata, tetapi dengan usaha, pengorbanan dan tanggungjawab. Hadirin yang saya muliakan, prinsip ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Inilah permata yang semakin pudar jika tidak dipelihara. Pada era digital hari ini, kita sering melihat bahasa kesat, budaya menghina dan penyebaran fitnah menjadi kebiasaan di media sosial. Persoalannya, adakah ini budaya yang kita ingin wariskan kepada generasi akan datang? Sedangkan orang Melayu sejak dahulu terkenal dengan budi bahasanya. Pepatah Melayu menyebut bahasa menunjukkan bangsa, budi menunjukkan peribadi. Kesopanan bermula daripada perkara yang kecil, mengucapkan terima kasih, menghormati guru dan mendengar nasihat ibu bapa. Juga membantu jiran tanpa mengira bangsa, menghormati perbezaan pendapat. Perkara kecil inilah yang akhirnya membentuk sebuah negara yang besar jiwanya. Sesungguhnya, masyarakat yang kaya dengan adab akan sentiasa dihormati. Sebaliknya, masyarakat yang hilang adab akan kehilangan maruah. Hadirin sekalian, tiga prinsip yang saya huraikan tadi saling melengkapi antara satu sama lain. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk akhlak, kesetiaan kepada raja dan negara membina semangat patriotisme, kesopanan dan kesusilaan menyuburkan keharmonian masyarakat. Bak kata pujangga, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Justru, marilah kita menjadikan rukun negara sebagai amalan, bukan sekadar hafalan. Hayatilah prinsipnya ketika di sekolah, amalkannya ketika di rumah. Peganglah nilai ketika bermasyarakat, kerana perpaduan bukan diwarisi. Perpaduan perlu dipupuk, perpaduan perlu dipelihara, dan perpaduan perlu dipertahankan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menutup bicara dengan serangkap pantun. Pucuk pauh derima batu, anak sembilang di tapak tangan, rukun negara penyatu padu. Tak teras Malaysia sepanjang zaman. Akhir kalam, marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara bukan sekadar di bibir, tetapi di hati dan perbuatan. Semoga bumi Malaysia terus mekar dengan perpaduan, subur dengan keharmonian dan megah di persada dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.